bunga raya. Mesti kita selalu nampak kelopak merah cerahnya di mana-mana kan? Dekat taman, atas duit kertas kita, malah pada logo-logo rasmi. Bunga ni memang dah sebati sangat dengan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Tapi, pernah tak kita terfikir, di sebalik keindahan yang kita dah biasa tengok ni, sebenarnya ada satu kisah yang jauh lebih mendalam. Cuba fikir balik sekejap. Selain daripada kita tahu ia bunga kebangsaan, apa lagi yang kita betul-betul faham? Kenapa bunga ni yang dipilih? Kenapa bukan bunga lain? Dan apa sebenarnya makna di sebalik 5 kelopak tu? Hari ni, jom kita bongkar satu persatu setiap lapisan makna yang menjadikan bunga raya ni simbol kebanggaan kita semua. Baiklah, kita mulakan dengan bab yang pertama. Anda mungkin ingat pemilihan bunga kebangsaan ni satu keputusan yang senang je. Tapi sebenarnya, tak. Ia macam sebuah pertandingan, satu pencarian simbol yang paling sesuai untuk sebuah negara yang baru nak bina identiti. Proses ni bermula pada tahun 1958. Masa tu, Kementerian Pertanian mulakan usaha mencari simbol flora untuk negara. Mereka buat tinjauan di seluruh tanah Melayu untuk tanya pendapat rakyat. Dan akhirnya, pada 28 Julai 1960, Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, secara rasminya mengisytiharkan pemenangnya. Dan cuba tengok senarai calon-calonnya. Bukan satu atau dua, tapi ada 7 jenis bunga yang bertanding. Ada bunga melur, kenanga, cempaka dan juga mawar. Yang menariknya kan, tinjauan masa tu tunjukkan yang rakyat pun tak sebulat suara. Orang-orang Pantai Timur, diorang lebih suka bunga mawar. Orang Pantai Barat pula pilih bunga melur. Jadi, persoalannya macam mana bunga raya boleh menang? Sebab-sebabnya, sangat strategik sebenarnya. Pertama sekali, ia senang nak jumpa. Pergi je mana-mana ceruk negara, mesti ada. Kedua, namanya konsisten. Semua orang panggil bunga raya, jadi tak ada kekeliruan. Ketiga, rupa dia sendiri. Kelopak besar, warna merah terang, memang sangat menonjol dan senang nak kenal. Dan mungkin yang paling penting, masa tu tak ada negara lain lagi yang guna bunga ni sebagai bunga kebangsaan. Jadi, ia satu pilihan yang unik untuk sebuah negara yang unik. Okey, dari sejarah, kita masuk pula bab simbolisme. Sebab 5 kelopak bunga raya tu, ia bukan sekadar hiasan tau. Ia sebenarnya cerminan kepada falsafah negara kita. Nombor 5. Ingat nombor ni. 5 kelopak yang sedang mekar dengan megahnya. Dan nombor ni, langsung bukan kebetulan. Ia memang sengaja dipilih untuk ada kaitan yang terus dengan teras pembinaan negara kita. Setiap satu kelopak ni, ia mewakili satu daripada 5 prinsip rukun negara. Ia jadi macam representasi visual untuk ideologi yang menyatukan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Tak kira kaum dan agama, satu simbol perpaduan yang mekar dengan sangat indah. Warnanya pun ada makna yang sangat mendalam. Merah tu melambangkan keberanian, kekuatan dan semangat. Sama macam warna merah pada jalur gemilang kita. Ia seolah-olah cerminan semangat rakyat dalam menghadapi apa jua cabaran untuk membina negara. Baiklah, kita dah sentuh pasal sejarah dan falsafah. Sekarang, jom kita dedahkan satu lagi sisi bunga raya yang saya jamin ramai yang tak tahu. Iaitu kegunaannya dalam kehidupan kita seharian dan juga dalam perubatan tradisional. Anda mesti terkejut. Percaya tak, bunga ni jauh lebih berguna dari sekadar hiasan. Orang dulu-dulu, diorang rendam bunga ni untuk buat teh. Daun dan bunganya pula kalau kita ramas-ramas sampai lumat, lendir dia tu boleh jadi shampoo semula jadi. Atau pengilat kasut. Ya, pengilat kasut. Malah ia juga boleh digunakan sebagai pewarna fabrik. Dalam perubatan tradisional pula, tak kiralah Melayu, Cina atau India, hampir semua bahagian pokok ni ada gunanya. Daun dia yang berlendir tu selalunya digunakan untuk sejukkan badan kalau demam panas atau untuk rawat bisul. Akarnya pula untuk kesihatan rambut. Dan apa yang lagi menarik ialah sains moden sekarang ni dah mula sahkan apa yang orang dulu-dulu dah amalkan berzaman lamanya. Ada kajian saintifik yang mendapati daun bunga raya ni memang kaya dengan antioksidan dan ada sifat antipyretik. Maksudnya, ia boleh bantu turunkan suhu badan. Malah, teh daripada spesies hibiscus yang lain pun terbukti boleh bantu turunkan tekanan darah tinggi. Okey, daripada dunia sains dan perubatan, mari kita terbang sekejap ke alam sastra. Sebabnya, jauh sebelum bunga raya diangkat menjadi simbol politik, ia dah lama mekar dalam jiwa puitis orang Melayu sebagai lambang cinta dan keindahan. Cuba dengar rangkap pantun klasik ni. Dekat sini, perkataan menyunting bunga tu, ia bukan bermaksud pergi petik bunga secara literal. Tak, ia sebenarnya satu kiasan yang sangat halus dan indah untuk hasrat seorang lelaki meminang gadis idamannya.
Ya, dalam dunia pantun dan sastra Melayu, perkataan bunga itu sendiri seringkali menjadi metafora untuk seorang gadis atau wanita. Keindahannya, kelembutannya, semuanya disamakan dengan sekuntum bunga yang sedang mekar. Ia satu simbol yang sangat mendalam dan berakar umbi dalam budaya kita. Dan ini bukan sekadar cakap-cakap kosong atau cerita orang tua-tua tau. Penggunaan bunga sebagai simbol dalam sastra kita ni dah jadi satu bidang kajian akademik yang serius. Ini membuktikan betapa pentingnya bunga dalam warisan intelektual dan budaya kita. Jadi nampak tak, bila kita kumpulkan semua cerita ni, jelaslah bunga raya ni bukan calang-calang bunga. Ia adalah satu pilihan politik yang bijak, ia adalah lambang falsafah negara kita, ia juga peti ubat di halaman rumah dan ia juga sumber inspirasi untuk para pujangga. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Lepas ni, bila anda terpandang sekuntum bunga raya, apa yang anda akan nampak? Adakah ia sekadar sekuntum bunga merah ataukah anda akan nampak sebuah cerita lengkap tentang perpaduan, tentang keberanian dan tentang puisi yang sedang mekar dengan megahnya betul-betul di depan mata anda?